Subhanaka la lam tanah innaka antal Hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kali ni, hari ni, pagi ni kita bercerita tentang environment toxic. Kan? Siapa pernah kena? Kalau siapa pernah kena, bubuh letakkan nombor 1. Siapa yang tak pernah kena, letakkan nombor 2. Dia tak pernah rasa ada orang toksik. Kan? Letakkan nombor 2. Kalau siapa yang pernah kena, letakkan nombor 1. Baru saya faham. Weh, ramai ke yang pernah kena keadaan toksik ni? Ramai rupanya. Kalau ramai, benda tu adalah perkara biasalah. Tapi dia menjadikan satu kanser pada diri kita. Bermula daripada toksik yang kecil, otak dah tak boleh nak brain, otak dah tak boleh nak kawal dah. Sebab apa otak tak boleh nak kawal? Sebab dia dah lekat cerita tu dalam pemikiran kita. Dalam TikTok pun ramai. Terima kasih dekat live. Okey. Nanti kita tengok apa yang dimaksudkan dengan toksik supaya kita faham, supaya kita tak terpedaya dengan pemikiran kita. Sebenarnya otak ni dia kaki menipu ke otak ni? Kan? Okey. So tajuk kita adalah mengurus emosi dalam persekitaran kerja toksik. Kita tumpu pada kerja lah kan. Ini 14 Mei 2026. Okey. Sebelum tu saya punya sound. Okey, sebelum tu kita mulakan majlis kita pagi ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Rabbi amin. Kita minta line saya okey, line anda semua yang dalam Zoom dah 100 punyalah penuh. Kita punya dalam Zoom dan di dalam TikTok pun ada 20. Lagi ramai lagi kita boleh share kepada rakan-rakan. Sebab apa? Kita nak memberi manfaat kepada ramai lagi. Sebab emotion tidak diceritakan di sekolah dan emotion tidak diceritakan di universiti kecuali mereka yang ambil bidang kaunseling atau psikologi atau pakar psikiatri. Saya pun tak faham sebab apa ilmu emotion tidak diberikan daripada kanak-kanak. Sebab setiap orang ada emosi dia sendiri. Ada impact, ada distortion. Sebab apa? Sebab daripada kecil kita dibesarkan cara berbeza dan impact-impact tu sangat-sangat powerful. Terutama mereka yang datang daripada broken family, mereka yang datang daripada family ibu bapa yang bergaduh, mereka yang datang daripada tak ada ibu, tak ada bapa. Ini adalah satu isu yang besar, tetapi kita tak tangani isu ini. Macam mana kita nak tangani? Kita perlukan ada ilmu di dalam psikologi. Teori-teori psikologi sangat-sangat membantu. Okay, nama saya Kazrin Yusri bin Abdul Karim. Mulalah ramai yang pelik yang belum mengenali saya. Okay, yang mana belum mengenali saya, letakkan nombor 3. Yang mana pernah, letakkan nombor 4. Supaya saya pun kenal. Yang mana yang pernah join program saya. 3. Terima kasih. 4. Puan Atika. 4. Puan Hayati. 4. Ramai yang tak kenal saya pun. Okay.
Dan hari ini bukan nak cerita tentang saya, cerita tentang orang toksik. Dan bukan nak cerita tentang orang toksik pun sebenarnya. Kita nak cerita bagaimana tools kita yang menangani orang-orang toksik. Di TikTok, Fatimah, Mike, 4 tu tak kenal saya. Okey. 3 dah kenal saya. Okey. Nama saya Kazrin Yusri bin Abdul Karim. Saya certified counselor. Master saya di dalam counselor. Degree saya di dalam mechanical engineering. Daripada engineering, orang itu, sebab apa ubah kepada psikologi? Saya tak ubah. Saya add on ilmu saya dalam psikologi. Sebab apa? Saya pun ada emosi. Apabila saya ada emosi, automatically saya dah kena belajar macam mana emosi yang menguasai diri saya atau saya yang menguasai emosi. Kan? Okey. Minta maaf yang mana yang di Facebook sebab apa? Line slow. Dari tadi loading. Tak apalah. Yang mana ni tengok dekat TikTok saya lah. Kan? Okey, saya certified di dalam CBT, Cognitive Behavior Therapy for Healing. Dan kita nak sampaikan ilmu-ilmu ni dengan teknik, bukan dengan aku rasa lah buat macam ni, buat macam tu, lambat dan sangat mengambil masa, kan? Okey. Kota dalam Zoom center dah memang dah penuh ni, bukan 200 je. Kan? Okey, sebelum tu saya nak sama-sama follow di TikTok saya. Sebab apa? Di TikTok saya buat konten-konten supaya ramai lagi tersedar. Oh, ini simptom depression ke? Kan? Saya dah mula tak boleh tidur, malam-malam okey kot, ambil ubat tidur boleh tidur. Tak, itu tak okey. 2-3 hari, 4 hari, 5 hari masih lagi berlarutan, itu tidak okey. Itu adalah simptom-simptom mental kita dah ada isu. Kan? Ramai tak tahu isu yang kita alami di mental akan berkait dengan isu kesakitan fizikal. Sakit dalam perut, migrain, pening tak habis-habis, kan? Makan ubat, okey. Lepas tu sakit balik. Sakit bahagian bau. Semua itu adalah simptom-simptom stres atau simptom-simptom anxiety. Terutama anxiety lah. Sebab apa? Sangat-sangat menyakitkan fizikal. Tapi paling ramai dia denial. Itu yang saya buat TikTok, FB, website ni sebab apa? Ni, dengar betul-betul. Anda sakit fizikal sebab apa? Betul ke? Sebab fizikal? Sebab sakit perut, sebab gastrik, sebab GERD. Saya boleh katakan lebih pada 70% orang-orang yang sakit perut disebabkan ada simptom-simptom anxiety. Sama ada anxiety yang rendah, iaitu overthinking atau rumination, atau anxiety yang tinggi. Memang dia akan berkaitan dengan perut. Inilah kajian di dalam PhD saya tentang IBS, Irritable Bowel Syndrome. Siapa yang kena yang toksik ni pun sama. Nak pergi kerja pun dah mula perut dah semacam dah. Ya. Di dalam IBS, dia berkaitan dengan usus yang selalu meragam, gangguan usus. Irritable Bowel Syndrome tentang rumination, otak kita tak boleh keluar dari keadaan itu, dan juga anxiety, GAD, Generalized Anxiety Disorder, termasuklah panic disorder. Okey. Dan saya pun nak berkenalan juga dengan rakan-rakan yang kat sini. Boleh tak letakkan dalam komen anda dan sekarang berada di mana? Kan? Korang saya boleh tengoklah. Kalau di TikTok pun boleh. Anda sekarang ni bersiaran di mana? Okey. Seri Kembangan. Terima kasih. 10 kena. Seorang je, daripada 100 orang je. Okay. Cyberjaya, Kedah. Kedah dekat dengan saya ni. Banting, Sabah, Bandar Baru Bangi, KL, Johor Bahru. Lusa saya pergi Johor, kan, Putrajaya. Langkawi sebab saya ada kursus ACT, Acceptance Commitment Therapy. Belajar lagi, tambah lagi, pergi kursus 2 hari.
Sebab apa? Saya tak banyak ilmu saya dan saya perlukan ilmu pakar-pakar yang lain supaya ilmu ni makin lama makin tersebar luas. Melaka, Alur Gajah Melaka, Kelang. Okey, Facebook dah okey dah. Sebut banyak kali, marah dekat TikTok tu. Okey, Senai. Assalamualaikum. Ada limit untuk peserta ke tuan? Kawan saya tak boleh nak join dekat FB atau join dekat saya punya TikTok. IR Kazrin. Kalau dua-dua sama. IR Kazrin Psycho Education. Apa maksud Psycho Education? Psycho Education adalah bidang di mana pembelajaran di dalam psikologi secara berterusan. Itulah saya. Apabila mereka yang dah masuk psikoterapi, mereka perlukan ada psycho education. Yang mana yang ada emotion ni kena masuklah psycho education kan. Okey, terima kasih Cik Suhani. Okey, daripada list saya banyak ni, daripada Giat Marakapa, Cik Rahim, daripada saya Cik Rahim ni selalu masuk ni. Aida daripada Gliskop, Jabatan Laut Malaysia, ramai rakan-rakan saya kat sana. Kompleks Mahkamah PJ, Mahkamah pernah JB dengan UPSI, UiTM, JKR Negeri Sembilan, Agrobank. Terima kasih Agrobank, saya pernah buat program dengan Kementerian Pertanian bersama peserta daripada Agrobank kan. Majlis Daerah Ranau, Puncak Alam, ramai sangat saya nak baca. Terima kasih semua yang join dan daftar bersama-sama saya. Saya tak habis hari ni punya program. Okey, siapa yang nak test, dia tenang tak pagi ni? JPPM Johor, terima kasih. Okey, siapa nak test, boleh tangkap gambar ujian ketenangan, kita tengok sama ada kita tenang tak hari ni kan. Kalau kita jawab dengan jujur, jujurlah jawapan dia. Kalau kita jawab dengan tak jujurlah jawapan dia. Kan? Tapi yang pasti kita kena tahu kita punya state. Maksudnya, apa keadaan aku sekarang? Emosi apa menguasai aku sekarang? Kan? Ramai cuba nak betulkan emosi dia. Di dalam psikologi, pertama sekali bukan nak betulkan emosi. Pertama sekali adalah validate kita punya emosi. Waalaikumsalam. Okey. Macam mana kita akan validate? Saya rasa pagi ni saya sangat-sangat marah apa yang terjadi semalam. Okey. Jadi, validate dulu. Keadaan saya adalah marah. Apa patut aku buat? Bukannya aku tengah marah, aku tak naklah ada marah ni. Dia akan jadi rumination. Apa maksud rumination? Rumination adalah satu pemikiran yang tidak membantu, dia berulang-ulang, dia looping. Kan? Yang lepas kita dah cerita overthinking. Siapa yang masuk? Yang CSR yang lepas, webinar yang lepas, siapa yang masuk tentang overthinking? Kita dah belajar a few konsep dalam overthinking dan terima kasih pada Rizda yang jemput saya nak cerita lagi tentang overthinking kepada 300 kaki tangan di Rizda HQ KL. So kita sebarkan macam mana teknik. Kalau nak masuk teknik kena ambil masa yang panjang, mungkin 1 hari kan. Jadi kita ada seminar yang berstruktur, itu lebih mudah kita belajar. Okey. Ramai yang nak tunjuk dia okey, depan okey je. Kan? Tetapi betul ke luaran kita sama dengan dalaman? Ini yang kita nak belajar. Kita nak samakan daripada luaran dan dalaman. Apabila kita dah muka sugul je, kan? Apa patut kita buat untuk nak ubah balik kita punya keadaan muka kita dan fisiologi kita? Sebab fisiologi tidak boleh ditipu. Ini susah kan. Ada yang datang dari Penang, ada datang Sabah, Terengganu, Politeknik Goma. Ramai bersama saya pagi ini. Okey. Apabila kita tengok sendiri, ini yang saya kata
validate emotion. Sebab kita tak nak validate emotion, otak kita tak boleh nak faham apa keadaan aku sekarang, apa state aku sekarang. Sekiranya aku tak okey, cari bantuan. You are not alone. Ini saya nak cerita, cari bantuan. Sebab sangat sedikit yang mencari bantuan. Awal-awal pagi pun saya dah dapat ni dah dapat WhatsApp. Saya rasa pukul 6 pagi kot kan. Dia dah bercerita dah apa isu dia. Sebab apa? Dia mencari bantuan. Yang mana yang WhatsApp saya tengah malam ke pagi, awal pagi je, selalunya saya tak balas, saya baca je. Sebab apa? Saya menghormati masa masing-masing dan saya tak nak jadi isu. Kan? Lagi isu pula apa pula? Mesej malam-malam ni apa pula mesej awal-awal pagi ni. Jadi dah mula matahari dah naik, barulah saya akan reply. Dan minta maaf banyak-banyak. Ada yang mesej saya dan saya tak sempat nak jawab. So banyak mesej masuk tanya tentang satu, apa servis tuan buat? Kan? Servis saya adalah nak melihat ramai orang kembali kepada happiness. Apabila dia tak happy, dia tahu dia ada teknik macam mana nak happykan diri dia. Ramai orang berjaya, ramai orang jaya maksudnya sukses lah. Ramai orang yang ada duit, berharta tetapi tak happy. Sebab apa? Mereka belajar macam mana nak berjaya, mereka belajar macam mana nak cari duit. Mereka lupa nak berjaya untuk happy. Happy kena belajar. Bukannya datang daripada sukses, datang daripada duit, dia happy. Tidak. Sebab apa? Saya berada dalam kelompok yang sangat-sangat ramai yang ada duit. Yang millionaire pun ramai di keliling saya tengok mereka tidak happy. Sebab apa? Kita tidak dapat mengurus pemikiran, kita dapat mengurus material, tetapi material tu akan kacau diri kita, banyak lagi ketakutan yang kita akan jadi. Minggu lepas, webinar yang lepas, kita ada club overthinking. Welcome to overthinking club. Ramai sangat ke yang suka nak masuk club ni? Kan? Ada tak yang nak join club ni? Kalau nak join club ni, saya nak buka. Setuju tak saya buka club overthinking? Tulis nombor 5 kalau setuju. Lepas tu saya pula jadi overthinking sebab semua nak cerita masalah dia kat situ. Biasalah, orang-orang yang ada emotion tak nak letih. Betul. Overthinking sangat meletihkan. Sebab dia akan drain out kita punya energi sangat-sangat cepat. Okay, kita masuk tajuk kita. Kan? Sebelum tu, pendahuluan dia, dan adalah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat perkara yang baik serta melarang segala perkara yang salah, keji dan buruk, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Imran ayat 104. Sebab apa kita ada webinar? Sebab kita nak menyuruh kepada kebajikan, kita nak menyuruh kepada kebaikan, dan melarang saya melarang yang suka marah-marah kat rumah, suka-suka membebel kat rumah. Sebab apa? Sebab itu dah menjadi culture dalam kehidupan kita. Marah anak, marah pasangan. Sebab kita tak ada tools atau kita tak ada cara untuk mengurus diri kita. Ramai yang kata kontrol diri kita. Saya kurang gemar menggunakan kontrol sebab kontrol letih dan kontrol tak ada teknik. Kita memerlukan teknik. Dan selalunya problem tu kecil je. Okay. Puan Jawahir kata, kan, nombor 5, nak masuk kelab overthinking saya. Nanti saya buka satu grup, iaitu grup tenang. Saya pun tak ingat dah, grup tenang berapa dah. Daripada grup tenang 1, saya buka sekarang 15 kot. Kalau nak tanya, tuan tanya Puan Sabariah, Kak Del ni tahulah. Kan? Dan Puan Liza dia tahu lah. Tenang 15 akan nak masuk tenang 16. Ramai-ramai lah masuk dalam tu. Sebab apa? Ada mentor dalam tu. Ia adalah percuma. Dan kita bagi teknik setiap pagi supaya ubah kita punya mindset dan behavior. Problem yang ada kecil je.
Contohnya, ada orang toksik di office. Seorang je. Yang dalam office tu ada 50 orang. Tapi dia mewakili semua 50 orang dalam otak kita. Malaslah nak pergi. Walaupun kecil, dia akan bermain dalam pemikiran kita. Dia akan pusing. Menyebabkan kita dah mula tak boleh tidur. Dia ada satu club lagi. Club overthinking at night. Kan? Overthinking at night ni maksudnya nak tidur je, mulalah dia pusing dalam otak kita. Mulalah tak boleh tidur sampai pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Sebab apalah aku tak boleh tidur? Dia tanya lagi rumination, lagi overthinking, dan sangat-sangat meletihkan. Kan? Esok dah jadi zombie. Dalam otak kita, real life punya problem kecil dibandingkan nikmat. Dalam Al-Quran, Allah sebut, jika kamu hendak menghitung nikmat, maka tidak terhitunglah nikmat. Tak terhitung. Tapi otak ni punyalah nakal dia, nak cari juga yang mana, yang tak best tu yang dia nak letak dalam otak. Jadi macam mana kita nak buat? Sebab apa? Sebab kita yang buat pattern itu. Saya tegaskan, kita yang buat pattern itu tanpa kita sedar. Okay. Puan Atikah kata, lalui bertahun-tahun, end up ahli tetap PSY patient. InsyaAllah Puan Atikah boleh keluar daripada keadaan itu. Saya lihat sendiri di bawah sesi saya dah lebih pada 400 klien, 800 klien. Saya dah nak pecah 1000 klien dah. Sebab saya antara kaunselor kepada KWSP. Kan, semalam pun saya ada sesi. Kan. Jadi sesi-sesi saya ni ramai daripada corporate, ramai daripada yang individu, dan keluar daripada keadaan itu dengan teknik. Sebab apa saya selalu sebut teknik? Sebab saya datang daripada engineering. Engineering, we need to have process. Kalau tak ada proses, tak ada hasil. Jadi kita nak faham proses apa yang kita nak lalui untuk kita keluar daripada overthinking. Especially keluar daripada anxiety, depression. Macam mana nak join support group tu kan? Saya tak buka sebab apa? Saya pun agak sibuk. InsyaAllah saya akan bincang dengan grup mentor-mentor saya. Mentor-mentor saya ni semua datang daripada anxiety, depression, termasuklah Puan Liza. Kan? Mereka keluar dari keadaan itu dan mereka membantu orang lain. Sebab apa? Semua perlukan proses. Okey. Saya nak tanya lah. Selalunya orang toksik ni ramai ke di office kita? Kan? Dibandingkan rakan-rakan yang lain. Okey, kalau ramai, letak nombor 1. Kalau tak ramai, letak nombor 2. Ramai ke yang rakan-rakan yang toksik ni? 2. Maksudnya tak ramai lah. Sebab apa otak kita terlalu fokus pada itu je? Kalau kita nak melihatkan rezeki, kalau rezeki ni, rezeki daripada pekerjaan, rezeki daripada boleh melihat, rezeki daripada boleh makan, dibandingkan cabaran mencari rezeki duit tu, kan? Saya rasa cabaran yang rezeki yang tidak dicabar langsung, maksudnya saya boleh melihat hari ni, ada tak saya kena usaha untuk saya melihat? Rupanya banyak rezeki yang datang kepada kita tanpa ada cabaran. Tetapi apabila ada cabaran saja, mulalah otak dah tak boleh kawal dan fokus pada satu titik itu saja. Okay. Puan Salin ada tak ramai tapi mampu mempengaruhi rakan kerja lain. Okey, itu yang best tu kan. Dia punya toksik tu habis semua, akan kacau satu sistem di dalam office. Kan, tak ramai tapi almost setiap hari kena. Susah. Tapi tak dengar kerana yang melakukannya punya kedudukan tinggi. Okey? Okay, kita tengok toksik ni. Apabila kita dah kena saja isu ni, carilah bantuan. Kepada private company, kepada government sector, kita perlukan ada awareness yang lebih jauh. Macam mana nak uruskan
narcissistic, macam mana nak uruskan overthinking, sebab ini adalah isu utama. Isu teknikal dah makin kurang. Saya daripada teknikal, dan isu teknikal sangat ramai yang boleh ceritakan, tetapi isu emotion sangat ramai sapu-sapu letak bawah kapet tapi dah membusuk bawah kapet. Itu yang kita tak nak, kan? Okey. Apa maksud persekitaran toksik? Okey. Persekitaran toksik ni adalah, saya bagi physical toksik dululah. Okey, physical toksik. Tempat kerja mana yang ada physical toksik? Okey, boleh letakkan dalam chat. Tempat kerja mana yang ada physical, bukan mental toksik, physical toksik. Kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Okey. Dekat mana? Okay. Ada physical toxic. Okay. Lambat sangat dalam chat, saya ceritalah. PDRM. Okay. PDRM ada bom kot, kan, toksik tu di rumah. Okey, saya bagi satu contoh. Persekitaran office yang toksik. Satu kilang yang membuat racun serangga. Membuat racun serangga, dia menggunakan barang-barang yang toksik. Kan? Satu kilang yang buat baja, mungkin macam fertilizer yang menggunakan gas amonia, itu adalah toksik. Tapi saya nak tanya, orang tak boleh kerja ke kat kilang tu? Tetap beratus-ratus orang kerja dalam persekitaran physical toksik. Waktu ramai pula kata, tak apalah, itu fizikal lain, mental lain. Fizikal adalah satu benda yang bahaya. Dia boleh mencederakan tubuh badan kita, atau dia membuatkan dalaman kita rosak. Sebab apa mereka boleh kerja dalam keadaan toksik? Sebab mereka ada teknik dan tools. Teknik, tools. Mereka ada penutup mulut, hidung, mereka ada penutup untuk tubuh badan, tangan, supaya toksik tu tak kena pada badan kita. Okey, clear? Maksudnya orang boleh bekerja dalam physical toxic sebab dia ada PPE. Ya, betul. Catherine, dia ada PPE. Ada PPE saja, tapi tak ada teknik nak guna PPE, fail. Dia kena ada dua-dua. Ilmu protect diri kita daripada physical toxic dengan tools. Ada PPE. Okay. Physical tidak boleh protect diri. Tak boleh kalau kita tak ada ilmu. Tak boleh. Sekarang ni kita pergi satu kilang yang ada gas toksik, kan? Kita masuk je. Boleh tak? Tak boleh. Sebab kita tak ada ilmu. Kita perlukan ada ilmu baru macam mana protect tubuh badan kita. Baru kita ada ilmu protect dalam physical toxic. Okay, setuju? Itu kita nak clear dulu. Sebab apa? Kita rasa mental punya toxic sangat teruk berbandingan physical. Tak, sama je. Dua-dua harm. Harm ni merosakkan diri kita. Satu adalah merosakkan tubuh badan kita, luaran dan dalaman. Kedua adalah toksik dari segi mental, merosakkan kita punya pemikiran, dan kita tak ada PPE, kita tak ada tool. Toksik yang dalam pemikiran masuk ke telinga, masuk ke mata, masuk ke otak, dan dia akan memberi toksik kepada otak kita. Okey. Maksudnya, adakah kita tak boleh bekerja di tempat yang toksik, persekitaran yang toksik? Ya, kita boleh sekiranya kita ada ilmu. Itu je. Sekiranya kita tahu macam mana nak protect diri kita dan kita tahu proses apa akan terjadi. Sebagai contoh, ada bahan kimia toksik. Apabila bahan kimia ni kena pada tangan kita, apa akan jadi? Dia akan merosakkan kita punya kulit. Oh, kita tahu dah. Proses dia daripada bahan kimia tersentuh, kalau tak sentuh, tak ada apa. Kalau tersentuh, dia akan rosakkan kulit. Sama juga dengan dalam toksik pemikiran atau toksik mental. Masuk saja dalam otak, kita proses, dah, kena dah.
Yang ni yang kita nak cerita. Kan? Kita bukan cerita tentang toksik, kita cerita tentang bagaimana otak proses supaya kita tahu nanti macam mana aku nak protect diri kita. Macam mana aku nak cari ilmu baru supaya protect diri aku dengan tools, dengan teknik. Ini yang kita nak clearkan dulu. Okey. Dapat sesuatu, kalau dapat sesuatu, okay, letakkan nombor 3. Kalau belum dapat, saya letak nombor 4. Okey, dah dapat. Kalau dapat, dah habislah webinar ni kan. Okey, terima kasih yang bersama saya. Sebab kena tulis lagi tiba-tiba dah tertidur dah. Physical orang nampak tuan, tapi mental orang tak nampak. Okey, Puan Atika, boleh nampak tak gas yang toksik? Gas toksik tak boleh nampak. Benda-benda toksik tak semestinya nampak. Sebab apa? Saya datang daripada engineering. Kilang tu adalah di dalam skop saya, mechanical. Benda-benda yang tentang technical dalam engineering itu adalah bidang saya. Jadi saya berfikir dari segi environment engineering juga. Macam mana nak solusi adalah daripada engineering juga. What is the process? Failure dekat mana? Kita tembak dekat situ. Kita kena tahu proses. Bukannya terus kita nak ada solusi. Itu kan. Yang banyak kat office mulut-mulut puaka. Okey. Sonok saya ramai yang bulan chat ni. Kan? Okey. Apabila toksik berada di persekitaran. Okey, kita sentuh pada mental lah sekarang ni kan. Itu toksik besar. Tak apa, nanti saya bagi teknik. Teknik tu simple je. Staff-staff saya pun saya sendiri. Yang korang ni sibuk sangat tu apa? Kan? Okey. Apabila ada toksik dan otak dah identify atau validate itu adalah toksik, automatically survival mode akan terjadi. Saya nampak api yang duduk dalam, contohnya office, mana-manalah, saya terkejut dan saya rasa itu adalah bahaya kepada saya. Saya nampak anjing yang di dalam office yang berantai dan anjing tu pun tengok saya dan saya dah letak diri saya dalam survival mode. Okay, kita kena faham apa itu survival mode. Sebab survival mode ni akan mempengaruhi kita punya pemikiran, akan mempengaruhi kita punya tindakan atau behavior. Okay. Apa itu survival mode? Siapa dah tahu letak nombor 1? Supaya saya boleh minta buka mic dan cerita. Semua. Siapa belum tahu letak nombor 2. Apa itu survival mode? Okey. Tak, siapa pun tak berani lah letak nombor 1 kan. Saya kan nak suruh cerita je. Tak nak. Itu pun survival mode. Itu pun survival mode. Panggil, kau lah present. Survival mode dah jadi. Kita dah guna dah survival mode ni. Tapi kita tak tahu term dia je. Kita tak tahu simptom dia je. Itu je. Kan? Okey. Kita tengok pula. Apa itu survival mode? Keadaan apabila otak dan tubuh sentiasa berjaga-jaga, merasakan diri berada dalam ancaman atau keadaan yang tidak selamat. Sama ada secara fizikal maupun emosi. Di tempat kerja toksik, bahaya mungkin bukan fizikal tetapi otak anda tetap bertindak balas seolah-olah ia nyata. Okey. Apabila kita rasa tak selamat. Tak selamat daripada segi apa? Tak selamat daripada segi mental, tak selamat daripada segi fizikal. Dalam apa jua keadaan. Tak kisahlah kat rumah pun sama. Saya ada buat sesi baru ni, dia tak selamat di rumah. Sebab apa? Asyik kena hentam setiap hari. Di office pun tak selamat. Dia duduk dalam survival mode. Apa akan jadi badan kita apabila kita duduk dalam survival mode? Kita dah mula risau.
Apakah emosi yang paling bahaya dalam psikologi manusia? Boleh kita tak? Apakah emosi yang bahaya dalam psikologi manusia? Takut, marah, sedih, murung, yang mana satu? Emosi apa yang bahaya? Yang dia akan bunuh orang dan dia sangat makan diri kita. Okey, ada. Kita ada 100 ni, ramai ni. Kan? Murung. Okey. Puan Maria kata emosi takut. Ini satu. Grief. Grief tu adalah hiba, kan? Emosi takut. Emosi apa yang bahaya dalam ni? Emosi marah. Marah tu bahaya daripada orang lain, bukan kita. Kita yang buat marah. Kan? Sebenarnya emosi rasa kosong. Emosi yang bahaya adalah risau. Risau yang bahaya. Putus asa. Kan? Yang paling bahaya adalah risau. Sebab risau ini menguasai diri kita sangat-sangat kuat. Risaukan anak, risaukan pekerjaan, risaukan kenderaan, risaukan kematian. Semua dia nak risau sampai dia tak boleh kawal lagi kerisauan yang dia create dalam otak dia. Esok nak jadi apa, semalam aku dah kena marah, hari ni nak jadi apa. Dia letak semua kerisauan. Ketakutan dia mempengaruhi psikologi kita, tetapi level dia duduk bawah dibandingkan risau. Risau ni lagi teruk, kan? Semua benda nak dirisaukan, kan? Jadi apa akan jadi pada kita punya mental? Kita dah mula lesu. Ada survival mode. Kalau kita belajar dalam frekuensi otak, daripada beta, alpha, theta, delta, kita akan nampak kita akan duduk dalam beta atau high beta. Kalau masuk dalam seminar kursus lagi best lah, sebab lagi panjang kita boleh cerita macam mana otak proses, frekuensi otak, relaxation macam mana supaya dari beta kita turun pada alpha. Siapa yang dalam survival mode, automatically otak dia letak dalam high beta. Apa nak jadi? Apabila apa nak jadi, otak dah fokus pada satu perkara atau satu titik, benda-benda lain dia tak boleh fokus. Sebab otak ni tak boleh banyak buat dalam satu masa. Apabila survival mode, otak dah hantar. Apa lagi aku nak kena, macam mana aku nak protect diri aku. Nak protect macam mana? Tak ada ilmu, tak ada teknik, tak ada tools. Sama juga dengan duduk dengan bahan kimia. Tak ada ilmu, tak ada tools. Nak protect macam mana? Kena ada ilmu untuk protect diri kita. Kan? Ramai, tak apa, aku tahu nak buat. Buatlah. Kalau sukses, datang kat saya dan saya nak belajar teknik tu. Saya suka belajar. Kan? Sebab lagi banyak saya belajar, teknik macam ni. Teknik macam ni. Lagi saya tanyalah soalan-soalan yang saya rasa, kalau jadi macam ni nak buat apa pula? Sebab kita perlukan teknik. Prestasi kerja dah mula jatuh. Sebab apabila kita dah mula rasa tertekan, kita dah mula hilang minat. Ini yang masalah. Hilang minat ni tak ramai orang akui. Hilang minat adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh kelesuan mental kita. Tak rasa nak buat apa-apa, pelupa. Betul? Kan? Dia macam-macam lah, tunda kerja semua. Ini semua tu, kan? Pelupa semua tu adalah simptom kepada mental, bukan mental illness lah, mental issue. Kalau lagi tinggi, dia akan pergi kepada kesakitan fizikal yang kronik. Okey. Kesihatan fizikal pula, apa yang terjadi? Mula masalah tidur. Mula tak lalu makan atau lebih makan. Mula cepat sakit sebab imun dia mula akan rendah. Kan? Siapa kata masalah mental ni tak ganggu fizikal?
bagi saya sangat-sangat mengganggu. Rakan saya doktor, dia punya kepakaran dia adalah alternatif. Dia kata kajian telah dibuat, buatlah kajian macam mana pun, last sekali dia akan nampak kepada stres. Stres akan menyebabkan banyak penyakit dia trigger melalui stres yang kronik. Kan? Tapi aku tak stres, aku okey je. Okey, tak apa. Okey, teruskanlah dengan stres anda. Tak nak mengaku, kan? Tak payah belajar, tak payah ada teknik, hadap je. Lepas tu kata, aku dah penat dah. Memanglah penat, sebab kita tak ada teknik. Betul, masa diagnose saya tak tidur, tak makan, tak keluar bilik almost 6 hari. Betul. Ini adalah simptom mental, dia dah alih kepada simptom-simptom fizikal tanpa kita sedar. Okey. Langkah pertama, first step. Langkah kedua saya tak cerita lah. Langkah pertama, memang kena sedar. Kalau kita tak sedar, memang kita akan ada masalah. Memahami survival mode adalah permulaan pemulihan. Okey, aku dah sedar, simptom dah ada. Okey, simptom dah ada. Dah mula tak boleh tidur. Macam-macam lah. Kan? So, kena sedar. Yang awal tadi, belum... kita dah mula sedar. Kan? Yang mana yang tak mute, tolong mute. Okey. Aku dah hadapi satu isu, dia bukan hanya isu kecil, dia adalah isu dah makin membesar kepada diri aku. Isu tu bukan isu toksik tu dah. Dia dah mempengaruhi fizikal aku. Validate. Apabila kita tak validate, kita tak mengakui, kita takkan cari apa-apa bantuan. Kan? Contohnya, saya sakit gigi. Okey, gigi saya okey lagi. Saya takkan pergi klinik. Kan? Dah lah nak pergi klinik gigi mahal pula tu. Kurang-kurang RM100. Tak nak pergilah, nak save duit. Kan? Saya tak validate, saya tak akui saya sakit. Sampailah malam berdenyut-denyut. Kan? Sampai berdenyut tak boleh tidur. Apalah sekali? Serah dirilah kepada dentist. Betul? Kalau kena charge lah. Sebab apa? Dah masa tu kita dah mula tak tahan dah. Kita kena validate apa saja yang kita hadapi. Okay. Daripada ilmu lah kita kena betulkan balik. Di dalam kesakitan fizikal, mungkinkah kesakitan fizikal dia perlukan betulkan gigi kita balik semua. Tetapi dalam segi mental, kita kena ada ilmu dan kita kena praktikkan supaya kita tak terkesan pada mental kita. Okay. Apa ancaman toksik yang kita rasa benda tu mengganggu diri kita? Kita kena chunking. Kalau di dalam NLP dia panggil chunking. Kita kena kategoriskan. Adakah aku dimarahi? Adakah aku dimalukan? Adakah itu adalah tindakan yang melampau? Adakah aku takut hilang kerja? Adakah aku ada konflik? Jadi kita pecahkan supaya otak lebih jelas memahami apa yang aku hadapi. Kalau tidak, aku rasa tak okey lah. Kalau saya tanya, ceritakan apa yang tak okey. Apa yang tak okey, apa yang okey. Otak, apabila kita tak jelaskan, kita tak validate, kita tak chunking, kita tak letakkan dalam partition yang betul, otak tak boleh proses sebab kita generalize. Ini macam mana otak proses? Kan? Apabila kita generalize, okeylah, aku okey kot. Tak boleh. Kita kena, aku rasa aku dimalukan. Esok aku nak pergi kerja, aku dimalukan lagi tak? Yang ni nak membuatkan itu adalah ancaman. Kan? Validate dulu. Pahami dulu. Teknik nanti sebab kita duduk dalam proses. Apabila kita duduk dalam proses, kita kena memahami proses apa yang aku lalui. Proses yang aku lalui, ada seorang ni, ada seorang ni
kata sesuatu kepada saya di belakang saya. Okey. Saya tahu bab tu daripada kawan saya yang bercerita tentang itu. Okay. Pertama sekali, betul ke kawan ni bercerita apa yang dia tu kata? Kita kena proses yang tu dulu. Kan? Setelah kita rasa betul kot, tak apalah betul kot. Apa yang aku rasa? Aku dimalukan ke? Aku dimarah ke? Orang cerita aib aku? Kita kena validate itu dulu. Sekiranya aku dimalukan, oh maksudnya aku takut dimalukan. Apabila aku dimalukan, kan, orang tengok aku ni dalam orang yang rendah, kan, tahap yang rendah. Sebenarnya apabila kita diancam, automatically kita punya defensive mechanism kita naik. Apabila defensive mechanism kita naik, kita cuba protect diri kita. Apabila kita mula protect diri kita, mulalah overthinking lagi kuat. Sebab tu ada isu-isu, kalau saya bagi teknik terus, saya bagi sini. Apa orang nak kata, lantaklah itu bukan kawalan saya. Cakaplah apa saja. Yang penting aku tetap membuat kebaikan. Saya buat webinar, ada yang tak puas hati, ramai tak puas hati. Alah itu nak cari popular, lantaklah, saya tak kisah pun. Sebab apa? Saya dah ada teknik. Lantaklah nak kata apa. Sebab apa saya kata lantak? Sebab orang lain bukan di bawah kawalan saya. Di bawah kawalan saya adalah info yang masuk dalam otak aku nak proses atau tidak. Sekiranya aku proses, tahap mana aku nak proses? Aku nak proses dan masuk dalam amigdala. Amigdala kata, oi, kita kena fight benda ni. Tak boleh. Orang tu memalukan. Masuk ke jiwa kita, ke hati kita. Kita akan mula rasa marah, rasa orang tikam belakang. Mulalah muka dah naik merah. Mula tindakan yang naikkan suara. Kita nampak tak proses yang terjadi? Sekiranya dia masuk dalam otak, okey, dia kata kat aku, okey, aku faham. Mungkin aku boleh perbaiki diri aku. Dah, settle. Mungkin itulah memang perangai dia lah. Dah, settle. Apabila defensive mechanism kita bina lagi kuat daripada kecil, kita dah letakkan satu wall. Siapa pun jangan masuk sempadan saya. Jangan mengata tentang saya. Oh, siapa yang sakit? Yang buat wall ni? Diri sendiri yang sakit. Jadi, sakit hati bukannya datang daripada luar. Sakit hati datang daripada sendiri mentafsirkan apa yang dari luar tu masuk dalam otak kita. Sekiranya fizikal lain. Fizikal adalah sakit tu baru dia akan rasa sakit. Kan? Yang ni setiap sehingga kita mentafsirkan apa yang sampai dalam otak kita. Aku kisah, betul. Kalau ni geng-geng AFM saya, Anxiety Freedom Malaysia, dia orang dah tahu. Ada aku kisah. Kan. Sampai tahap tu, sampai yang toksik pun pening kepala. Aku nak buat macam mana lagi nak masukkan toksik aku dalam otak dia. Sebenarnya kita yang kutip toksik tu masuk dalam superior saya, dia bos saya. Nanti kita takut kita punya pencapaian menurun ke, yang tu kita cerita lah. Survival mode ni tak duduk dalam kita 24 jam. Hatil nak tidur pun survival mode ni masih ada. Buka mata survival mode masih ada. Oh, penat. Memang sangat penat. Jadi, dengan turunkan defensive mechanism kita. Kan? Saya hari-hari berhadapan dengan rakan sekerja yang nanyakan saya, okey, kan? Sebab tu apabila kita sebut menginaya saya, pecahkan. Dia menginaya cara apa? Kan? Sebab apa aku mentafsirkan dia adalah penginayaan pada aku? Ada dalam hadis Rasulullah antara
doa yang kita doa sebelum bagi salam tahiyat akhir adalah kan, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ada doa-doa pada diri kita. Dan sebab apa? Kita tak mampu nak kawal semua. Tetapi daripada bacaan doa semua ni, kita dah mula protect otak kita. Okey. Beban kerja yang melampau. Betul ke beban aku banyak kerja? Yang tak ada kerja pun, aku banyak kerja. Kita check balik. Sekiranya aku banyak kerja, apa teknik yang aku ada untuk memudahkan kerja aku? Ini yang saya jumpa apabila saya buat sesi, saya buat program, kan? Saya mendalami manusia. Boleh kata lebih pada 90% menyalahkan orang lain. Dia akan menyalahkan sistem, dia menyalahkan semua. Tetapi dia tidak upgrade diri dia. Ini paling ramai yang saya tengok, kan? Termasuklah diri saya pun bukan nak upgrade tinggi sangat diri saya. Tapi bila saya ada isu saja, saya akan cari orang yang boleh bantu saya untuk upgrade diri saya. Apabila saya dah upgrade diri saya, isu ni saya tahu macam mana nak settle. Isu ni saya tahu macam mana nak settle. Contohnya dalam engineering saya tahu nak settle. Dalam psikologi saya tahu nak settle. Walaupun saya punya ilmu, kalau laut tu naik satu titik daripada lautan tu pun, alhamdulillah saya tahu nak settle. Sebab apa? Upgrade ilmu. Apabila kita tak upgrade ilmu, kita akan duduk tempat yang sama, kita akan komplain. Sampai satu tahap kita tak tahulah nak komplain siapa lagi. Kita dah mula komplain jin pula. Ada jin ni dalam badan aku, sebab itulah aku jadi macam ni. Bila masa kita nak upgrade diri? Kalau ada jin, cari dalam Al-Quran, cari dalam hadis, apa Rasulullah protect diri kita, baca benda tu dengan apa yang Rasulullah berikan kepada kita. Yang ni tak, komplain je. Bila lagi komplain, kita akan naikkan toksik yang ada dalam otak kita, kita akan lagi membarakan kita punya toksik. Bila kita cerita lagi, orang ni tak betul, orang ni tak betul, lagi toksik tu mengalir dalam otak kita. Sebab apa? Kita terlupa nak upgrade diri. Ini masalah dia. Kita terlupa nak upgrade diri. Okey. Saya baca chat sekejap. Okey. Artikel, itu yang jadi. Apalah akan kena esok dengar bunyi kasut dah start shivering. Ya, betul. Sebab apa? Kita letakkan survival mode tanpa kita sedar. 24 jam. Apabila kita letakkan survival mode 24 jam dan kita tak ada relaxation, kita tak ada teknik relaxation, contohnya PMR ke, teknik breathing ke, kita tak ada, kita akan letakkan diri kita dalam konten kortisol yang tinggi. Kortisol yang tinggi membuatkan kita lagi stres. Kita tak tahu macam mana nak reduce kortisol, kita tak tahu macam mana nak tambah serotonin dalam badan kita. Last kali kita pergi ke psikiatrik. Dalam psikiatrik kita kena makan ubat untuk rembesan serotonin dalam badan kita supaya kita rasa lega. Habis ubat tu kita kena makan lagi. Sebab apa? Serotonin dah turun, makan lagi. Kita tak ada teknik untuk keluarkan serotonin atau oksitosin dalam badan kita untuk membuatkan hormon kita stable kembali. Ini yang masalah kita yang kita hadapi. Bagi orang Islam, banyakkan zikir, selawat, nanti rasa tenang je nak hadap semua tu. Okey, saya nak tambah, Puan Zalina. Okay. Apa maksud zikir? Adakah subhanallah, alhamdulillah itu yang dimasukkan zikir? Sebenarnya zikir adalah mengingati Allah dalam apa cara pun. Kita bersedekah, itu adalah zikir. Kita membuat kebaikan, itu adalah zikir. Kita
memberikan nasihat itu adalah zikir. Zikir adalah mengingati Allah. Kita kena faham betul-betul term zikir itu. Kalau orang Melayu lah, zikir itu subhanallah alhamdulillah, itu zikir kan. Kalau daripada pendapat saya, siapa yang nak rawat anxiety, itu bukan cara dia. Apabila kita menggunakan cara itu, kita lagi ada rumination yang lagi kuat. Sebab apa? Otak kena proses lagi. Aku kena zikir tapi tak sembuh-sembuh. Lagi proses. Saya kurang setuju sebab ini kajian saya. Kan? Dan bab zikir, semua orang kena zikir. Bukan orang ada masalah. Bab zikir, semua orang kena zikir. Kan? Sebab kita meletakkan zikir untuk ada masalah. Bukan. Mengingati Allah adalah setiap masa. Semasa kita tenang, semasa kita susah, semasa kita marah pun, ingat Allah, itulah zikir. Barulah kita tahu macam mana menggunakan mengingati Allah ni. Yang dalam ayat Quran, kita akan tenang. Kan? Kita takut salah teknik. Kita menggunakan apa ni? Dia panggil perbuatan tu je. Tetapi connection kepada Allah tu, kita terlepas kat itu. Bila dah Puan Samara kata, bila dah mendapatkan rawatan psikoterapi, kita diberi teknik untuk diamalkan setiap hari, konsisten, insya-Allah kemula pemikiran setiap pagi boleh diurus dengan lebih mudah. Ya, betul. Zikir dan selawat lebih kepada sentiasa mengingat Allah memang akan menenangkan, tetapi kita sebenarnya memerlukan solusi untuk jangka panjang. Betul lah. Kan? Saya bagi satu contoh lah. Orang tu patah kaki. Kau pergilah hospital, masa dalam hospital, masa rawatan kau berzikir. Itu saya setuju. Sebab kita tetap kena ada teknik yang betul. Dalam Al-Quran sebut, bertanyalah kepada ilmuwan dalam bidang itu. Bukannya tanya pesakit. Ilmuwan dalam bidang itu. Bidang apa? Bidang yang kita nak cari solusi. Kalau tidak, ramai yang pergi mencari ustaz di dalam emosi. Saya kurang setuju. Saya setuju sekiranya ustaz itu memang ilmuwan dalam bidang psikologi atau psikiatri atau kaunselor, saya setuju. Sebab dia bercanggah sikit dengan dalam ayat Quran. Ayat Quran sebut apa? Carilah ilmuwan dalam bidang itu. Nak cari ustaz, tanya ustaz tu. Ustaz dalam bidang apa? Oh, saya dalam syariah. Tanya bab syariah. Ustaz dalam bidang apa? Saya dalam bidang bukan tanya emosi. Ramai yang kepada Al-Quran. Okey. Orang yang beri toksik, kadang-kadang dia tak sedar yang dia tu pembawa toksik. Saya setuju. Inilah kita nak berikan. Sebab orang yang kita rasa toksik, kemungkinan besar dia yang akan bantu kita satu hari. Kemungkinan besar dia yang akan bantu kita di akhirat. Apabila kita boleh melembutkan dia dan dia bertukar. Dalam sesi saya akan sebut, ya, kamu ada masalah, puan ada masalah dengan dia. Tak, puan buat baik, mungkin dia akan berubah. Dan perubahan itu, kesan semua perubahan, kebaikan, akan kita mendapat ganjaran daripada itu. Itu di dalam surah Yasin. Kalau dalam surah Yasin baca, boleh jumpa ayat tu. Setiap perbuatan dan setiap kesan daripada perbuatan kita akan mendapat ganjaran. Kalau buruk lah. Duk marah anak tiap-tiap hari sampai anak pun jatuh depression, kesan tu pun kita tanggung lah. Kan? Jadi kita kena faham dah. Tak semua orang toksik ni akan memberikan kita keburukan. Dalam Quran sebut lagi. Kan? Mungkin itu kamu rasa itu buruk bagi kamu, mungkin itu baik bagi kamu. Mungkin kamu rasa itu adalah baik bagi kamu, mungkin itu adalah buruk bagi kamu. Dua-dua ni sebelah-sebelah. Kesusahan dan kesenangan duduk sebelah-sebelah. Bersama. Macam mana otak kita proses untuk melihat tu. Itu je. Kan? Baru kita mula faham, oh rupanya otak ni, emosi ni, bagaimana kita memproses data yang datang ikut event itu. Kan? Juga memaafkan orang memarahi adalah sebahagian dari zikir. Betul. Siapa yang dah masuk sesi dia tahulah. Kan? Rupanya aku maafkan tu membuatkan aku lebih tenang. Mana boleh nak maafkan orang? Dia yang bagi aku sakit hati. Inilah ayat yang saya jumpa.
teruskanlah teknik itu kalau teknik itu menenangkan. Kan? Okey. Mulakan setiap ibadah dengan ingat Allah. Okey. In between kena ada ilmu dan tindakan. Betul. Saya sangat setuju. Okey, kita teruskan. 3 respon pertahanan diri. Siapa yang masuk sebelum-sebelum ni memang akan jumpa benda sama. Survival mode naik je, apa akan jadi? Lawan. Yang toksik ni kita tak boleh lawan. Tak boleh lawan, kita apa? Kita lari. Teknik yang kedua. Tak boleh juga. Lari pun tak boleh, lawan tak boleh. Nantaklah aku tak boleh buat apa dah. Dia dah menjadi freeze. Kan? Apabila lawan, lari atau freeze jadi dalam kehidupan kita, aku kena validate. Aku duduk dalam survival mode. Jiwa aku tak tenang, badan aku memproseskan kortisol yang tinggi, jantung aku dalam degupan yang tinggi. Jadi, apa patut aku buat? Kan? Apa patut aku buat? Okey, saya nak check TikTok saya. Okey tak suara saya? Sebab saya takut mic saya dah habis bateri. Ada lagi okey. Okey. Apabila 3 respon ni, aku dah mula cepat naik angin. Maksudnya something wrong lah. Okey, terima kasih. Apabila aku asyik duduk dalam bilik je, nak pergi kerja pun malas dah. Something wrong lah. Kan? Kita rasa itu adalah normal. Itu tidak normal. Itu adalah common. Apabila itu terjadi, kita dah kena faham something wrong dah terjadi pada diri kita apabila tahap tu dah mula naik. Lawan sikit-sikit, okey bagi saya. Kan kita cuba protect diri kita. Lawan yang berlebihan. Mula bercerita kepada orang lain. Oh dia ni toksik, dia ni. Aku pula yang tanpa sedar, aku pula yang menjadi toksik. Ramai yang macam ni. Kan. Kita pula yang bawa toksik orang lain tu masuk dalam pemikiran kita. Kita pula bercerita pula kepada rakan-rakan yang lain. Oh dia ni memang bos ni memang toksik. Oh dia ni memang tak boleh guna. Siapa yang toksik sekarang ni? Berjaga-jagalah. Sebab kita berlandaskan syariah, bukan berlandaskan event atau emosi. Apabila kita pun mengata di belakang, kecuali mengata di belakang dengan solusi. Itu kita nak faham. Berbeza. Okay, kita ceritakan ini situasi ini, apa solusi dia? Yes, saya setuju. Tetapi kalau asyik duk cerita, kita pula yang masuk toksik tu, kita buat cara toksik, toksik positivity, kan? Ada kan? Oh, nampak macam elok tapi dia toksik. Ya, kita tak nak benda ni dan kita kena keluar daripada bercerita. Apabila kita bercerita kepada orang lain bukan untuk cari solusi, kita punya kesakitan tu lagi tinggi. Sebab apa? Kita freshkan dalam otak kita kesakitan tu. Okey. Kita nak tengok tanda-tanda yang kita rasa kita dah mula ada isu. Dah mula overthinking. Baru tajuk lepas overthinking kan. Dah sampai kita boleh buat kelab dah overthinking ni. Memang sangat ramai yang akan overthinking. Sebab apa? Otak mula dah letakkan defensive mechanism. Kalau esok jadi macam ni, aku nak buat apa? Kalau macam ni, aku nak buat apa? Dia punya kalau tu, penat kalau dia. Kan? Kalau ni, dulu dia dah buat macam ni, nanti dia buat macam ni. Oh, dia punya kalau tu. Kan? Welcome to kalau club. Overthinking dah. Kalau pula. Memang tak habis-habis lah. Rupanya, kita terpedaya dengan pemikiran kita sendiri. Kita yang buat pattern tu, terutama mereka yang daripada kecil, ada isu, dia yang buat sendiri. Tak, kami tak buat. Memang tak buat. Orang lain ke yang buat pattern tu? Tiba-tiba orang lain buat? Bukan. Kita yang buat pattern tu. Apabila kita buat pattern tu, kita bertanggungjawab untuk menukar pattern itu. Sebab apa kita bertanggungjawab?
Sebab Allah memberikan tubuh badan ini adalah paling dekat dengan aku. Inilah tanggungjawab yang pertama. Bukan anak aku, bukan mak aku, bukan yang lain. Pertama sekali aku bertanggungjawab. Yang paling dekat dengan diriku adalah aku. Yang nak jawab nanti pun adalah aku. Jadi cari ilmu, keluar daripada kesakitan ni. Kan? Dah dia mula suka, fokus, dah nak buat keputusan ni. Susah nak buat keputusan. Tengah hari ni nak makan mana? Malah aku nak fikir lah. Kan? Jom lah, pergi lah, aku ikut je. Dah, mula dah. Kan? Semua benda-benda ni kita tak perasan. Tetapi, dia terjadi nyata, realiti dalam kehidupan kita. Masih lagi orang psikologi, aku tahu. Kan? Aku pun belajar. Kat sekolah dulu pun, lepas habis sekolah, aku pergi mengaji Quran, aku pergi kelas kafar. Ya, kelas kafar kalau mengajar psikologi, pakai. Kalau dia hanya mengajar hukum, kita kena tambah balik dah. Macam mana kita nak cari dalam bidang ilmu psikologi. Takut melakukan kesilapan yang kecil. Kecil pun kita takut. Sebab tu keputusan pun kita tak nak buat. Banyak sebut kalau nanti pemilihan jadi galau. Kan? Mula badan lesu, mula jantung dah berdebar, dah mula tak boleh rest. Kalau dalam psikiatri dia panggil restless. You look restless. Sebab apa? Saya familiar dengan kata-kata ni. Abang saya doktor dekat Australia. Saya selalu sembang dengan dia. Kan? Jadi dia akan ceritalah dia technical psychiatric. Kan? Sebab itu bidang dia lah. Dia yang diagnose orang-orang depression, anxiety semua. Dia akan hantar kepada pakar lagi atau psikologis lah. Tapi beliau di Australia. Okey, Puan Hani tanya, Tuan, kalau orang narsistik tu terjadi sebab masa kecil dia ke Tuan? Ya, tepat sekali. Orang narsistik terbentuk daripada apa yang dilalui masa kecil. Apabila dia tak divalidate, contohnya dia tak orang tak pandang dia, ahli keluarga dia pun membeza-bezakan diri dia, dia rasa dia ni tak dihargai, dia akan pergi kepada fight mode. Apabila fight mode, dia nak orang dengar cakap dia nak orang hormat dia nak nampak dia ni wow, macam-macam lah. Kan? Orang narsistik, dia kena belajar balik. Turunkan diri dia, turun. Itulah di dalam Tazkiyah An-Nafs. Penyucian jiwa. Kan? Itu dalam tajuk yang berbeza. Di dalam psikospiritual. Kita ada 4. Saya ulang, siapa yang belum pernah dengar. 4 holistik rawatan. Pertama adalah dari segi biologi, daripada segi hormon, daripada segi relaxation, daripada segi sakit badan, ubat-ubatan, biologi. Kedua adalah psikologi, cara fikir. Macam mana cara fikir? Adakah ia berlandaskan Al-Quran dan hadis? Semua ni cara fikir. Ketiga adalah psikososial. Macam mana dia nak masuk dalam sosial? Dia dah terima masa kanak-kanak ke tak? Sosial. Apabila dia tak terima masa kanak-kanak, ini dah jadi isu pada diri dia. Dia akan jadi ada fight, defense mechanism yang tinggi, fight, atau dia akan lari daripada sosial sebab dia akan ada jadi flight, lari daripada. Keempat adalah psikospiritual. Psikospiritual adalah merangkumi semua. Kan? Apa yang di dalam hadis tadabbur Al-Quran, kita cek dalam hadis untuk nak cover semua ni. Kan? Kalau tak ada yang ni, fail. Sebab apa? Ini yang fail kalau kita tengok di negara bukan Islam, di Korea, di Jepun, di US, ini fail sebab mereka tak ada spiritual. Okey, saya teruskan. Terima kasih dengan soalan tadi. Okey, emosi, cepat cemas, sensitif, apa-apa. Kau pergi lah, aku tak nak lah. Dah, mula. Perkara kecil pun dah mula sensitif. Emosi mudah meletup, tiba-tiba kosong.
Kan tadi ada kan dalam chat. Aku kosong, tak tahu nak rasa apa. Kan? Tak ada kosong-kosong ni. Pergi belajar, kita tahulah kosong tu kosong atau tak. Itu hanya pattern yang kita buat. Itu adalah pattern yang kita buat. Kan? Tanpa kita sedar. Tingkah laku, hilang semangat. Lepasi hari itu saja. Ini habis-habis lah. Okey lah. Kan? Jadi, kita tidak dapat menikmati kehidupan. Sebenarnya, apa terjadi pun, nikmatilah kehidupan, kutip semua nikmat-nikmat. Kan? Sangat banyak nikmat yang ada. Yang sakit ni sikit saja dibandingkan dengan nikmat. Kalau tak percaya, kita buat seminar. Saya suruh tuliskan nikmat yang ada dalam masa seminit. Saya bagi 5 minit, 10 minit. Tak tertulis. Tuliskan kesakitan yang ada. Bagi 10 minit tak tahu dah nak tulis apa dah. Kita terlupa. Sebab apa? Otak terlalu fokus pada fight or flight. Kalau lebih mendalam, sympathetic. Dia tidak menjadi parasympathetic. Itu lebih teknikal lah, tak masuk dalam tajuk ni lah. Kan? Okey, saya teruskan lagi. Dah dekat pukul 11 dah. Tinggal 8 minit je. Apa yang jadi dalam otak? Ini bukannya toksik sajalah. Ini pada semua stres yang terjadi. Hormon stres kortisol akan dirembeskan. Okey. Kita akan mula mengesan semua ketakutan yang ada. Kita dah mula kesan sangat cepat. Kita akan mula hanya fokus pada survival. Bukan lagi menikmati kehidupan. Inilah orang-orang depression, inilah orang-orang anxiety. Dia tak boleh nikmati sebab otak dia duduk dalam ketakutan. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Carilah bantuan. Kalau tahap tu, saya cakap tak payah nak buat sendiri, cari bantuan. Sebab anda perlukan bantuan saat itu. Okey. Analogi dia lah, senang faham. Apabila keadaan normal, semua tenang. Okey, apabila semua tenang, pernafasan kita normal, kita jantung kita normal, kan? Pandangan kita normal, pendengaran kita normal. Bunyi saja alam, kring. Saya dah pernah kena. Tahun lepas, saya duduk dekat satu kondo. Saya rasa tak silap saya tingkat 27. Tengah malam. Kring. Bunyi. Isteri saya kata, itu bunyi alam. Nak denial ke tak? Tak kot. Fast alam kot. Terfikir pula. Kalau betul-betul terbakar jadi apa? Saya decide, jom. Kita turun. Bayangkan, tak silap saya pukul 4 pagi, tingkat 27 saya jalan sampai ke bawah sebab tak boleh keluar mana-mana pintu dah. Sebab pintu semua boleh buka daripada luar, daripada dalam tangga tak boleh. Sampailah ke bawah, rupa-rupanya tak ada apa. Tapi saya rasa survival mode saya perlu sampai ke bawah. Jadi, di dalam survival mode, bunyi saja alam, otak dah mula trigger. Bahaya kan ni? Terbakar ke? Nafas mula jadi pendek. Bahaya ni. Kita punya jantung dah mula pump. Sebab apa dia pump laju? Sebab anda kena bertindak. Itu cerita dia, proses dia. Anda kena bertindak. Anda kena bangun dan anda kena selamatkan diri, turun ikut tangga sampai ke bawah. Survival mode. Itu adalah dalam alam yang betul. Kan? Sebab kita dah melalui satu ancaman. Tetapi ada alam yang false alam. False alam ni kita dah pernah kena trauma, kan? Kita dah pernah kena trauma dan otak akan hantar false alam walaupun isu tu tak ada. Kalau isu tu bangkit lagi, alam tu lagi kuat. Itu akan menjadikan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. PTSD senang je kita nak detect atau kita nak kenali apabila kita ada flashback.
Aku boleh terbayang, faham? Faham? Dia bukan boleh bayang, dia flash. Kalau ini dah terjadi, cari bantuan. Sebab apa? Dia akan masuk dalam mimpi. Mimpi ngeri. Dia episod lain pula. Kan? Seronok buat bidang ni. Saya seronok buat bidang ni sebab saya nampak, macam-macam. Tambah-tambah kajian PhD saya memang dalam anxiety. Kan? Anxiety ni adalah anxious. Kerisauan. Tuan buat pasal sakit anxiety. Tak payah sakit pun tak apalah. Yang ada anxiety biasa pun, dia tahulah hidup dia macam mana. Kan? Jadi, kita nak keluar daripada anxious dengan tukar cara pemikiran, tukar cara persepsi, tukar tafsiran. Itu penting. Kan? Dan kita kena ada teknik. Adakah aku buat teknik relaxation? Adakah aku buat teknik journaling? Banyaklah. Kalau dalam CBT tu, saya rasa dekat 100. Kan? Bagaimana cara menukarkan fikiran negatif kerana trauma kepada berfikiran kreatif dan pujuk diri sendiri. Okey, terima kasih Puan Zakia. Jangan pujuk diri sendiri. Sebab kita tak boleh pujuk. Kita kena ada ilmu baru, dia nak override the way of thought. Contoh, saya tak nak buat kek sebab buat kek adalah satu perkara yang sangat-sangat letih bagi saya. Sebab apa? Saya pernah tengok mak saya buat kek daripada pagi sampai tengah hari. Nak kemas pula. Baik saya beli. Itu apa saya percaya. Dia panggil beli sistem. Saya tukar beli sistem ni. Saya pergi cari coach yang buat kek. Sekarang ni buat kek 10 minit dah boleh masuk oven. 10 minit biar betul. Dulu mak saya daripada pagi sampai tengah hari. Ya, kita dah ada adunan. Nak kek apa? Kek butter, kek pisang, kek apa? Kita ada adunan. Buat macam ni, kita ada tools yang cepat kan. Masuk. Tertukar cara pemikiran saya. Saya tak payah pujuk diri saya untuk buat kek. Saya dah tahu dah. Beli, saya tahu nak buat. Saya tahu nak campuran apa. Saya tool apa. Ini yang kita nak capai. Kita dah nak keluar daripada cara pemikiran yang sebelum-sebelum ni. Barulah kita faham. Rupanya mudah je. Okay. Ramai yang effort yang tinggi, tapi wrong tools. Kan? Apabila wrong tools, no result. Atau result tu tak sama yang kita nak. Dia sebenarnya, dia ada hasil. Tetapi hasil tu tak sama dengan kita nak. Sebab apa? Kita buat proses yang tak sama dengan apa yang kita nak hasil. Kita kena cari siapa yang boleh bagi aku proses, effort, tools membuatkan hasil yang aku nak. Kan? Hasil yang nak ni kita kena jumpa orang yang tahu membuat hasil tu. Contohnya orang yang dah pernah sakit anxiety, dia pernah kena anxiety, tanya dia, what is the process you have been done? Apa yang telah dibuat proses? Dia kata, okey, saya pergi psikiatrik dan saya pergi check dan saya didiagnose anxiety. Daripada situ saya akan pergi ke psikoterapi. Bila dia kata pergi psikiatrik, aku tak naklah pergi psikiatrik. Orang tu dah berjaya, kan? Buatlah proses apa yang dia buat berjaya. Janganlah keras kepala. Kan? Pergi tanya dia, apa teknik kau guna pakai? Dia adalah pesakit, dia bukan perawat. Inilah ramai yang tersangkut kat situ. Kesian saya, kan. Rewire our brain. Betul. Rewire balik, kan. Beli sistem dalam CBT, Cognitive Behavior Therapy, yang digunakan oleh pakar-pakar psikiatrik seluruh dunia. CBT, Cognitive Behavior Therapy. Kita menukarkan cara fikir. Cara fikir nak tukar mana? Kena tukar belief system atau core belief, kepercayaan trust kepada cara yang baru. Membuatkan behavior kita tertukar. Atau menukarkan behavior kita, membuatkan kognitif kita tertukar. Dua-dua tu boleh lah, tapi kena belajar lagi lah. Ni saya akan pergi pula ACT, Acceptance Commitment Therapy.
ACT di bawah CBT. Kalau kita bab psikologi ni kan, teori-teori saya pun tak pernah dengar. Dulu saya tak pernah dengar. Yang saya rasa, saya tahu macam-macam. Saya tak pernah dengar. Bila saya pergi belajar, banyak teori memang powerful. REBT, psychoanalysis, banyak. Tak tersebut. Dan dia sangat membantu diri saya. Okay. I don't fix problem. Ni nak fix. Orang toksik tu kau boleh ubah tak? Kalau kau ubah, aku akan happy atau aku gembira. Orang toksik, kau boleh pindah tak? Pergi ke department lain atau pergi ke tempat kerja lain. Aku happy. Tak payah tunggu tu. Aku yang ubah diri aku. Aku yang boleh bekerja dalam mana-mana situasi, mana-mana bos. Sebab apa? Aku ada skill, iaitu psikososial. Ini yang kita nak capai. Kalau tidak, kita nak ubah benda yang kita tak boleh kawal, sangat penat. Kak Del kata, tukar cara fikir. Apa kita fikir bila nampak cik ular, depend kita sebagai penjinak ular atau pernah dengar kisah seram dengan ular. Contoh pun saya kena sebut, cara dia sebutlah. Okey. Allah itu Maha Pengasih lagi penyayang. Siapa yang rasa diri dia toksik, kan? Kita ni dilahirkan dengan penuh kasih sayang sebab pencipta kita adalah penuh kasih sayang. Give back our love to everybody, kepada semua orang, kan? Sebab diri kita adalah untuk memberikan kasih sayang. Kalau kita rasa kita ni penyebab toksik, istighfar banyak-banyak dan minta bantuan daripada Allah supaya kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang menzalimi, kan? Kalau kita dizalimi, orang-orang dizalimi, first level doa, Allah angkat orang-orang yang dizalimi dan mintalah Allah, bukan hanya nak tukar orang tu, tukar diri aku. Kan? Saya pun dulu macam tu. Afsalah dia tipu aku. Rupanya aku kena belajar macam mana tak kena tipu. Rupanya aku sendiri kena belajar macam mana jaga emosi aku. Rupanya aku sendiri ada protection pada diri aku. Ini yang saya lalui dan saya melalui proses pembelajaran dalam psikologi. Rupanya menyesal aku belajar psikologi pada ujung usia. Rupanya patutnya aku belajar awal lagi pada tu. Okey. Ini kursus-kursus yang saya adakan di private, di corporate, di Kementerian Jabatan Mental Health First Aid, Mental Health First Aider, Psikologi First Aid. Ini pun macam mana kita nak bantu orang dalam psikologi First Aid. Kita kena bantu diri kita dulu. Kita kena ada ilmu untuk bantu diri kita supaya kita tidak duduk dalam bahaya dalam membantu orang lain, kan? Mental health management ini banyak kepada HR sebab HR tak tahu tentang mental illness. Dia ingat perangai orang tu, tak datang kerja lah, asyik MC, kita belajar baru kita akan mula faham. InsyaAllah saya akan buka public courses untuk mental health management, kan? Okay, professional growth. Macam mana kita nak buat negotiation, kan? Kita nak nego dengan bos kita, kita nak nego dengan rakan-rakan toksik. Macam mana? From emotion, kan? Macam mana kita nak buat communication skill, self care. Kita ni jaga counter, kan? Tapi kita selalu kena hentam. Aku ada self care tak? Apa teknik setiap hari aku kena buat untuk jaga diri aku, kan? Okay, emotional first aid. Anak putus cinta, duduk dalam bilik dah 3 hari. Apa yang aku nak bantu dia sebagai ibu atau bapa? Anak keluar-keluar je, tanya, kau ni sebab apa? 2 hari lah tak keluar. Lepas tu anak tu buat apa? Masuk balik bilik. Sebab kita tak ada skill, kan? Kalau anak cakap lah, kalau aku ceritakan mak bapak aku pun tak faham apa aku rasai. Inilah ayat yang sangat popular. Ini. So, kita dah kena belajar macam mana kita ada emotional first aid.
the power of self healing. Macam mana kita nak ada teknik untuk self healing diri kita. Boleh pergi Korea, awal-awal saya kata, balik Korea habis duit lagilah tak healing. Kan? Okay. Ini stress, time and stress management popular, kementerian sangat popular lah. Memang setiap tahun ada lah. Kan? Asyik nak cerita bab stress. Saya tak cerita bab stress, saya cerita bab trigger penyebab stress. Apabila kita boleh kawal atau urus trigger kita, stress dah menjunam turun. Apabila kita stress, apa kita nak buat? Ya, kita kena belajar. Kan? Emotional management in customer service. Pakai call, orang maki-maki. Aduh, aku nak call pun malas lah. Lagi kena maki lagi. Kan? Jadi nurse, duduk jaga patient, kena maki juga. Apa yang aku nak buat dalam diri kita, sebab overthinking akan terjadi, malam dah mula tak boleh tidur. Kan? Tempat kerja aku toksin. Yang itulah kita akan ulang. Tapi kita tak ada skill untuk nak handle. Work-life harmony, dia tak guna dah. Work-life balance, tak boleh balance-nya. Macam mana kita nak harmonikan kita punya life dengan pekerjaan kita, dengan ibadah kita, dengan harian kita. Leadership, banyaklah. Saya skip lah. Okey, ada apa-apa soalan, saya pun buat team building. Kalau mana-mana syarikat, government yang nak buat team building, insyaAllah saya bantu. Okey, ada apa-apa soalan, kita boleh ambil lah dalam 5 minit lagi, kan, untuk kita endingkan. Kita telah melihat ramai yang duduk di belakang cuba menyembunyikan diri, tetapi apabila kita dah mula program, mereka terus memberi komitmen, mereka terus menjadi satu sangat bersemangat, dan kita lihat sangat-sangat energetik daripada mula hingga ke akhir. Mereka memberi komitmen yang sangat-sangat luar biasa. Memang terbaik.